Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Syah Channel. Setelah sekian lama tak pergi camping, perasaan nak camping tu membuat-buat tengok korang punya konten camping semua. So hari ni Cik Syah plan nak pergi piknik camper car dengan Cik Syah punya sang kancil. Kita nak pergi pantai Remis. Kita nak try hari ni camping tepi laut pula. Sebab sungai dah, dalam kebun dah, dekat tempat tinggi sejuk, Cameron Highland dah. So hari ni kita nak try dekat tepi laut pula. Okay, harapnya adalah spot yang best-best kan. Sebab hari ni kita tak ada tempah apa-apa, tak ada booking semua. Just nak pergi tengok mana kawasan yang boleh parking kereta dan kita nak camping. Camping piknik je lah hari ni, tak tidur pun. Okay, so ni barang-barang semua. Ni baru piknik barang dah penuh kat bonet kat depan. Tapi kita pergi berdua je hari ni. Okay, so kita jumpa dekat Pantai Remis nanti. Memandangkan Cik Syah punya kancil ni dah lama sangat meter dia tak nampak kan. Okay, so Cik Syah dah beli dah ni meter. Senang lepas ni nak tengok dah berapa jauh kita berjalan apa semua. Kalau tak tahu kan. Kadang-kadang pergi nak juga tahu berapa ratus kilometer dah berjalan. So kita dah beli dah, harga tak mahal sangat tau. Boleh lah record. Jadi kita tengok berapa kilometer sampai Pantai Remis tu. Alhamdulillah, kita dah sampai dah area Pantai Remis ni. Tapi ni sampai dekat signboard ni Pantai Jeram dulu kan. Tengah carilah spotnya. Tak tahulah, tadi Cik Syah dia tengok TikTok tu, dia share dia camper car dekat Pantai Jeram. Tapi kita ke sana macam dah tak ada dah. Kita nak try ke Pantai Remis pula dulu. Pantai Remis tu Cik Syah memang selalu makan ikan bakar kat situ. Tapi memang tak ada camper car pun kan. So kita nak kena carilah dulu ni. Tengok. Yang ini aroma ikan bakar. Yang orang selalu datang makan ikan bakar kan. Tapi Cik Syah makan kat Pantai Remis sana lagi. Murah sikit dan sedap. Okay. Yang ini pula yang santai tu, santai. Oh, ada je orang camping. Campsite. Campsite. Tapi katanya dah tutup. Ada orang. Itulah ada orang kan. Boleh je kat situ. Kita orang dah sampai dah dekat tapak pasar Pantai Remis ni. Nak beli ikan sikit. Kita nak goreng, nak buat sambal untuk makan tengah hari. Okay, jomlah kita tengok. Ramai juga orang dan macam-macam. Jom kita tengok tu tapak penjaja Pantai Remis. Kerang pun ada. Sedap juga nak rebus kerang. Cicak sos Saya dah bagi apa ni sikit. Macam ada korang seafood yang banyak kat sini. Dan macam lalu sayur-sayur kampung tu kan pun ada. Tu kat sana pun ada orang jual-jual. Oh, jagung pun ada tu. Musim jagung. Satu. Mana yang elok-elok? Akan nak goreng bila? Tak, nak makan terus. Makan terus. Is. Wow.
Dia bukan manis je, manis gila. Taklah banyak ke tidak kan tak cukup 2 orang ni nak makan. Sebab itulah kena ambil lebih sikit. Sama ke RM8 juga? Ni 6. Oh 6 okey. Murah sikit. Sebab akak kata nak makan begitu je. Kita orang nak tu camping kat sana. Ni. Nanti buka kan? RM9 kak? 3 tu. RM9 je. Boleh? Boleh. Nama. Ini paling melekit. Wah. Kecil-kecil je kan? Dia yang ni cepedak durian nama. Oh. Memang konsep dia memang orang tanam untuk makan mentah. Okey. Tak payah goreng. Ayah apa? Ni ada orang jual makanan tak kat sini? Ada jagung rebus, ayah, laksa, goreng-goreng. Lamanya tak minum air cincau. Panas-panas ni kan. Alhamdulillah kita orang dah sampai dah jumpa port yang cantik tau. Tu laut tapi walaupun jauh kan tak apalah, sekurang-kurangnya nampak juga pemandangan laut. Dah sampai, lepas tu reduklah banyak pokok ni, pokok ketapang rasanya ni. Reduk, angin pun kuat tau, sejuk. Kita nak set up kita punya barang semua, fly sheet kereta semualah. Okey, jom. Nasib baik ada pack. Kalau tak ada pack ni terbang dah ni. Dia tikar dia pun tak tahulah boleh letak ke tak boleh ni. Terbang dah. Banyak burung.
Ni untuk lampu atau gantung-gantung. Boleh gantung tisu. Oh, okay. Alright. Okay. Tak. 3 botol 10 je tu. Taklah. Speciality. Sajalah datang. Masakan Johor, masakan Kedah. Masak udang sambal aja. Oh, udang sambal lah. Tolong masak, dia charge saya RM5 saja. Ya, Masak betul-betul. itu kerang. You bawa ikan. Oh, kerang. Kerang saja lah. Mel, duduk. Mari duduk. Duduklah. Saya kacau you lah. Tak ada lah, tak tak ada. Nanti you tak boleh siap lah. You lunch tak boleh siap. Sampai 6 lebih. 6 lebih baru. Kita pakai sambal kesani je hari ni. Senang tau sambal ni korang. So memang sangat sesuai lah kalau nak bawa pergi camping kan. Sebab dia dah siap dah semua, kita tinggal tuang je. Tumis sekejap je. Macam tu je. Lepas tu dah. Lepas tu kita tumis sekejap 2-3 minit. Sebab dia dah pecah minyak dah pun. So, yang Cik Syah suka pakai kesani tau. Kudip dia tak bawa pula, kena pakai penyepit je. Kalau nak pedas kita boleh tambah lagi cili api. Sekejap je dah. Boleh dah tukar udang. Nak tambah bawang besar pun boleh. Tapi Cik Syah tak bawa bawang besar. Lupa nak bawa. So kita pakai macam ni je lah. Dah sedap dah tau. So kalau korang nak tambah air pun boleh. Tapi Cik Syah dah tak payah tambah apa-apa dah. Okay, ni dah cukup. Okay. Okay, dah siap dah. Udang sambal kita. Tuang je dalam mangkuk. Oh, sedap ya. Saya bergerak-gerak sebab tempat ni dia condong sekali.
Nasi kita pun dah siap masak dah korang. Dah pukul 3.30 dah. Kita dah nak lunch. Lewat dah ni lunch ni. Okay. Kita ada sambal udang hari ni. Sambal udang dan juga sawi dengan enoki. Sedap ni. Okay. Jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Makan. Hari ni kita makan simple-simple je. Saja je. Sebab dah lama tak camping kan. So hari ni kita datang day trip. Memang sedap. Sambal udang dengan sawi air. Sawi tumis air. Dengan enoki pula kan. Cik Syah ada bawa durian juga. Kalau sempat kita masak serawa durian. Kalau tak sempat kita makan je lah durian tu. Sebab roti pun tak sempat nak beli tadi. Tapi makan nasi ni pun dah kenyang ni. Jemput makan semua. Sampai kat sini orang Balok. Dia untuk orang muda bukan hanya ibadat semata-mata tau. Kita boleh tengok culture budaya. Kita dah siap makan, dah kenyang, alhamdulillah. Sekarang lebih kurang pukul 4. Cik Syah nak start kemas-kemas dah ni. Bukannya apa. Sebabnya macam nak kena pergi toilet. Okay, so inilah suasana. Yang ini dia yang daripada tapak pasar tadi tu. Lepas tu korang keluar daripada tapak pasar tu, lepas tu ke kiri. Dia dekat dengan santai tu, santai campsite semua tu kan. Dia dekat lah, tapi ni yang ini dia charge parking RM2 dan kita berpiknik ni RM5. So semua sekali RM7. Boleh lah kan. RM7 untuk piknik. Tempat pun cantik juga sebab banyak pokok. Cumanya itulah banyak sampah. Datang piknik sebab apa? Sebab nak suka kepada alam semula jadi. Tapi yang suka piknik ni yang merosakkan alam semula jadi. Habis dia buang sampah Cuba tengok. Tu. Berlonggok-longgok sampah Botol minuman segala plastik lah, macam-macam benda ni. Pun ada juga dia bakar. Kan ni selonggok. Yang kat sini selonggok. Kalau daun je tak apa, tapi ada plastik-plastik tu. Gas memasak pun ada. Okay. So air tengah surut jauh sana tu. Sekarang dalam pukul dekat waktu sunset macam tu lah baru dia akan naik ke sini. Okay, ni antara suasananya. Okay, ramai orang datang lah. Tu. Pokok-pokok besar kan. Tapi suasana dia tenang Tenang, tak bising. Yang Pantai Remis tu kat sana lah. Yang pasar Cik Syah pergi tadi tu kan. Semua tu dekat sana. Ni. Tapak piknik Cik Syah. Okay. Inilah simple je. Sebab kita pun datang nak piknik je. Tapi dah masak Masak nasi, sambal udang dengan sayur. Melepaskan gian nak bercamping orang kata. Kita naik kancil je hari ni. Kita pun penuh barang walaupun piknik sahaja. Angin pun kuat kat sini, tak pasang kipas pun. Okeylah, tenang. Cuma yang tak tenang tu lah sampah je yang tak tenang. Tapi cantik lah. Redup kan. Tak payah pasang fly sheet pun okey je lah. Redup. Sebab pokoknya besar-besar.
Cik Syah nak kemas-kemas sikit-sikit mana yang boleh kemas tu. Kita nak get ready dah. Nak balik. Cik Syah ada jumpa YouTuber Uncle Cina. Sibuk suruh ambil drone. Tu dia dah ready dah. Dia pun kaki jalan juga. Cuma YouTube dia just untuk memori je lah. Alhamdulillah kita orang dah siap dah berpiknik dekat Pantai Remis hari ni. Syok juga korang dan angin tak payah buka kipas pun. Selesa lah kat sini kan. Sekarang dah nak pukul 5 dah pun. So nak cepat-cepat ni sebab kena pergi toilet. Nak kena pergi toilet. Sini tak ada toilet, jauh sangat. Kat restoran baru ada toilet. Okay, so jomlah next time kita ke tempat lain pula. Camping ke, piknik ke kan. Okay, insyaAllah Cik Syah akan kongsikan video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk korang yang dah menonton sampai habis, yang dah subscribe, dah komen, like semua. Terima kasih untuk korang support Cik Syah punya YouTube channel. Terima kasih. Okay, korang jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.